Okey, satu. Jap. Satu. Satu dulang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai korang, selamat pagi. Hari ni berapa hari bulan hari ni 14 hari bulan. 14 hari bulan 12 2025. Tak lama lagi nak masuk tahun baru, tahun 2026. Untuk video kali ni adalah video saya nak ride ke Melaka bersama dengan couple ride Central. Ini kena racun dengan Abang Ijam ni. Dia duk ngajak. Jadi memandangkan untuk hari Ahad ni saya available, bentara cikgu pun available, so saya racunlah dia juga untuk ikut sekali. Okey, RV pertamanya adalah di hentian sebelah Senawang. Kalau ikutkan katanya pukul 8. Ini dah 8.5 minit. Saya macam gitulah janji Melayu saya ni. Kuat sangat ke janji Melayunya. Tapi tak apa, sebab 8.30 tu diorang nak bergerak, so sempatlah ni kot. Bawa pelan-pelan, harap-harapnya sempatlah dah sama dengan diorang tu nanti. Okey, ini adalah kali kedua saya join sesi ride dengan grup couple ride Central ni. Yang ke Tanah Tinggi Cameron hari tu saya ride seorang. Tapi kali ini kita bukan ride seorang pula, kita ride berdua. Kita racun akak sekali, ikut sekali. Ikut katanya ride kali ni adalah ride yang terakhir untuk tahun 2025 untuk guru ride couple Central tu lah. Tapi kalau saya tu tak tahulah. Kalau saya tu nanti insyaAllah ada lagi kot sebelum 30 hari bulan. Itu pun kalau bentara cikgu bagi. Kalau bentara cikgu siku saya nanti tak tahulah. Tak malu takut dini. Okey, kita jumpa dekat depan, dekat hentian sebelah Senawang. Harapnya jumpalah dengan okey, dah sampai hentian sebelah Senawang. Minta kawan-kawan masih menunggu lah. First time lambat. Harap dimaafkan. Bukan selalu lambat pun. Diorang kat mana ni? Bagilah signal. Assalamualaikum. Mem kena turun dulu. Okey. Alalah. Tak payahlah pusing bang. Malas nak pusing. Pakai kejap lagi nak gerak kan. Okey. Baru je fly off. Okay, selepas ini akan terus ke Roti Canai Dulang di Alur Gajah. Ikut katanya Alur Gajah lah. Kita tak tahulah ke mana kan. Saya bila dah first time follow dengan tim couple ride Central ni, kita buat bodoh je lah. Jadi noob je lah dulu. Okay, dah halang-halang hari tu saya dah pasang windshield ni. Ini adalah dia punya view dia lah. Kalau saya ni tengah bawa ni, nampak macam dia mengacau lah. Bukan mengacau macam mana, dia kacau dari segi view. Sebab dia akan jadi double view. So kepada orang yang tak berapa selesa, memang akan rasa macam kacau sikit lah pemandangan. Tapi bila dah lama-lama tu rasanya okey kot. Cumanya saya tak test lagi kalau waktu hujan dia punya view dia macam mana. Kalau ikutkan kata berada otai ni, benda tu dia akan jadi macam kacau jugalah. Sebab air hujan tu dia melekat sini kan. So depan saya ni Abang Syah dengan couple ya, dengan Abang Ijam. Dia ni adalah otai dalam grup couple rider Central. Sebenarnya ada lah otai lagi kan, tapi diorang ni selalu follow event sesi ride dengan grup couple rider Central ni. Diorang lah. Saya ni tukang menyebuk je. Okey, kita jumpa dekat depan. Rasanya ride kali ni ride paling behave ni. Sebelum ni kalau atas highway hilang tu weh. Ini maintain je, duduk dalam grup. Saya pun behave juga ni, sebab couple follow kan. Kalau couple tak follow, kita akan terus ke Roti Canai Dulang, sarapan pagi dekat situ. Lepas itu next destinationnya akan ke Kolam Air Panas.
Apatah namanya. Yang tadi tu kot, kolam air panas Cerana Putih. Gamaknya lah. Saya pun tak tahulah. Akan merendam kaki dekat situ. Lepas tu cari pot makan tengah hari pula. Asam pedas. Ni sebab asam pedas je saya ajak akak ni. Ajak bentara cikgu. Kalau asam pedas tak ada, memang tak ada lah. Memang saya solo je lah. Oh, nama dia Warung Zali. Roti canai dulang. Tak hidden gem juga. Tapi boleh lah kot. Boleh lah dikategorikan sebagai hidden gem. Cikgu, minta turun dulu cikgu. Sekejap. Sabar. Okey. Ya. Besar. Oh, diingatkan makanan dalam. Ada pinggan. Ini makan bukan makan 2 orang ni. Itu kena dua anak boleh ya. Ada pisang. Dah boleh jam. Bang. Tak. Tak. Seorang kan? Seorang makan yang dua-dua. Pinggan. Roda ni. Duduk di sana. Ada orang ke pak? Oh, jangan tak boleh makan sikit. Ambil, jadi biar banyak sikit. Makan tengah hari, tengah malam ni pak. Tengah malam kan? Ambil video. Pak rasa lu. Bukan senang nak buat bentara jalan-jalan ni. Sedap. Kari dia am. Ini roti tanah, kisah roti tanah tu. Padu tak? Tak terkata. Kan lapar. Bila duduk belakang, ambil. Okey. Makan dulu. Tepuk makan. First time video kau masuk kan? Roti canai dulu lah, cappuccino putih. Okey, satu. Jap. Satu. Dulang. Okey, 1, 2, 3. KRS di mana? Okey, pergerakan ke seterusnya. Ke kolam air panas. Dia punya roti canai dulang dia boleh tahan tu. So, moral of the story-nya adalah kalau nak makan dekat roti canai dulang ni, tak boleh makan berdua. Sebab roti canai dulang dia yang kecil tu, saiz kecil tu pun bukannya makan berdua, makan berempat. Bentara cikgu saya daripada awalnya duk ngap sekali surrender awal. Tapi berbaloi lah. Memang berbaloi lah datang sini. Dia tak kedekut. Tadi yang pegang dulang tadi tu, itu adalah dia punya owner dia. Tukang tebor dia, owner pun dia. Oh, dekat je dah sampai lah. Tak sempat suksak. Air panas Cerana Putih. Oh, kocik yo. Oh, dia bagi parking siap-siap Itu apa barang kat rumah pun ada air tu. Lihat. Itu kat rumah je mandi, air panas shower. Itu mana kena tu betul pun tak kena tu. Betul ke dalam sikit. Itu buku lali ya. Tengok kawan buku lali dah kena bisul. Buku lali dekat tepi jalan pun ada lompat air lah. Ni. Sembang Zanul. Air suam. Baik minum air suam tu. Try ni lah ni. Ni. Mari ni lah sebelah ni lagi ni. Rendam kaki dengan bentara cikgu.
Ni dekat kolam air panas apa tak nama ni. Tapi dekat area Alor Gajah lah. Ni pun tak tahan ni, panas. Dia ada ilmu. Ada bela-bela. Apa petua bang? Apa petua? Petua dia jangan jadi macam ayam macam ni ah. Ini menggigil lah ya, Bang. Panas kan, menggigil lah. Dia jadi ego tinggi. Sampai kat belakang lagi, walau panas. Jangan ada dia lah. Aduh, ya tengok celup. Ayo, hai. Itu tadi permulaan je bang. Jom kita ni pula. Janganlah. Sejuk. Macam air biasa lah, air suam. Kalau nak sejuk sikit campur air tu. Tabuh ni tak? Tabuh sikit kan, bawa balik sikit. Okey. Gosok-gosok sikit eh. Nah, ni. Dah. Ni dah puas rendam kaki, nak pergi makan tengah hari pula dekat apa Salai Asam Pedas apa entah. Saya tak ingat lah. Saya ni payah sikit nak mengingat kalau tengah ride ni. So kita bagi otai-otai geng-geng Couple Rider Center ni jalan dulu. Kita yang baru masuk ahli sebagai junior ni, kita bagilah dia orang dulu. So ride ni memang ride betul-betul ride santai lah. Tak adalah ride jenis macam pergi Cameron hari tu. Ride yang jenis nak jumpa kawan-kawan. Pada dia orang lah. Saya ni baru first time bawa couple. First time join event dengan dia orang yang ni. So motifnya ride kali ni memang ride pergi makan je. Tadi dah makan dah satu dulang roti canai. Tak habis. Bungkus bawa simpan dalam box. Pergi makan lagi. Okay. Salai Gunung Pasir Resources. Okay. Okay. Dah makan, dah bersembang, dah ambil gambar. So ini nak ke Rembau Waterfront. Bergambar dulu. Sebabnya SEO yang kata lah, kena ambil gambar dulu. Sebab kalau semayang dulu baru bergambar, nanti nak menunggu geng-geng pilihan ni bermakeup semua lambat. Jadi kena bergambar dulu. Kena bergambar dulu pula. Kena pergi ke Rembau Waterfront dulu. Bergambar, barulah pergi solat. Oh. Bukan air panas, waterfront. Yes. Makan cendolnya. Naik patah balik. On the way balik. Dia letak rambut ni.
Okay. Next station, Cendol Sagu Rumbia. Destinasi seterusnya, Cendol Sagu Rumbia. Ada gaya tak? Boleh terima tak? Jadi juru cakap prasarana. Tadi lepas bergambar tadi, solat kejap dekat Masjid Pedas, Kariah Pedas. Lepas tu bersidai semua dekat situ, melelapkan mata sekejap. Bukannya sekejap, lama juga, dalam 45 minit. Lepas tu bangun-bangun segar mata. Oh, dah buat ni lah Bi. So alhamdulillah lah, cuaca hari ni walaupun mendung, dia tak adalah membakar badan ni. Rasa macam melengah kan. Dia sedap-sedap lah. Tak ada rasa macam terbakar badan kan. Tapi itulah, dah jadi macam gitu pun saya tak pakai dah saya punya sweater. Tak apalah, balik kerang lah. Ini pun sekejap dekat je ni. Nak makan ke Cendol Sagu Rumbia ni, dalam 4.30 sampai. Tu pun nasib lah, jalan ni memang jalan selalu kita orang, jalan yang selalu saya guna bila nak hantar si sos. Dulu waktu anak yang sulung kicap sekolah dekat Sungai Gadut, memang jalan ni lah kalau tak nak tempuh jam. Kalau jam dua-dua memang berlengah jugalah kan, kena sidai. Lalu jalan ni lah, sebab jalan ni memang jalan utama. Jalan utama bila katakan orang tak nak lalu jam dekat highway selepas Senawang, diorang akan guna jalan ni lah. So nanti akan terus jumpa ke Sungai Gadut, itu teruslah masuk Pekan Senawang apa semua. Apa pengalaman? Hujan. Makan cendol dalam hujan. Makan laksa sambil berdiri. Lepas tu ada kuah tambahan daripada langit. Pengalaman makan laksa sambil berdiri. Dalam penuh dah semua. Dekat Cendol Sagu Rumbia ni, yalah berapa biji motor, sekali kena serbu penuh. So elok-elok sampai tadi, hujan lebat, baru order laksa je. Tengah order laksa tu hujan turun. Duduk bawa kemah ni. Kemah ni pula celuh air. Ada yang bahkan pegang tengah tadi. Demo sikit. Pegang macam ni lah. Air hujan masuk dalam ni. Pernah merasa dululah waktu masuk askar tu. Akak okey akak? Okey ya? Ke dah terik ya? Ke terik dah ikut lagi dah? Okay, lepas ni hujan berhenti, kita orang terus gerak balik lah. So tim pun lepas ni tak ada apa-apa event lagi dah pun. So akan terus bergerak balik lah. Tapi betul dah, dia punya cendol dia memang padu lah. Laksa dia pun sedap. Laksa dia walaupun dia kata laksa utara, saya tak rasa laksa utara macam ni. Kalau laksa utara dia kena ada daun pudina. Tapi ni tak ada. Payung. Okay, bagi saya ambil feel duduk dalam hujan ni tak. Garas di mana? Thank you. Okay bang, baik. Okay bang, bagi. Okay bang. Okey, masih banyak. Okay. Mana jom? Bang. Okay. Okey bang. Baik. Okay. Thank you.
Enggak lah. Okay bang. Okay. Okay. Kita beransur dulu. Dah habis dah, selesai apa semua. Geraklah balik. Macam biasalah, setiap permulaan pasti akan ada kesudahan. Program dari pagi sampailah ke petang. Selesailah. Okey, video saya sampai di sini saja dulu. Ini adalah sesi ride kedua bersama dengan grup Couple Rider Central. Nama pun dah ada dah dekat dalam grup. Dengan sekali dengan bentara cikgu sekali. Tak apalah. Manalah tahu kalau ada program-program yang best-best ke, nanti boleh lah kan. Sebelum saya mengundur diri, saya mohon maaf lah sekiranya di dalam video ini ataupun sewaktu saya mengikuti program daripada grup Couple Rider Central ni ada perkataan-perkataan dan perbuatan saya yang mungkin menyinggung hati dan perasaan buat ahli-ahli yang follow pada ride pada kali ini. Saya mohon maaf. Yelah, kadang-kadang kita tak sedar. Saya ni jenis suka berseloroh kan. Manalah tahu kot dalam saya berseloroh tu ada yang terasa ke apa ke, saya minta maaf. Okey, kepada korang yang pertama kali menonton video ini, mohon korang tekan butang like. Dalam masa yang sama, korang tekan juga butang subscribe dan juga butang loceng agar korang tidak terlepas video-video terbaru ataupun info-info terbaru daripada saya. Okey, sampai di sini saja dulu. Kita berjumpa lagi di next video. Adios amigos, jumpa lagi. Bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye, bye bye.